Hello semua peminat kucing, mama kucing dan papa kucing sekalian. Pernah tak korang balik rumah penat-penat, buka je pintu, tiba-tiba ada satu lembaga berbulu datang meluru, terus gesil-gesil kat kaki korang, macam dah setahun tak jumpa? Mesti pernah kan? Dan kita pun automatik akan cair sambil cakap, "Oh, dia rindu kita." Tapi, macam mana kalau aku cakap, itu bukan sekadar tanda sayang? Macam mana kalau itu sebenarnya satu mesej rahsia yang lebih mendalam? Adakah dia tengah cop kita sebagai hak milik dia, atau dia baru lepas buat salah dan cuba nak bodek? Dalam video hari ini, kita akan bongkar semua misteri di sebalik perbuatan paling ikonik si Bulus ni. Korang akan terkejut dengan apa yang korang akan belajar. Sebelum kita mula, cuba komen sikit nama si Bulus yang suka gesel-gesel kat korang tu. Saya nak kenal. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu asas psikologi seekor kucing. Dalam badan comel gebu tu, ada jiwa seekor pemangsa purba. Mereka ni makhluk yang sangat mementingkan bau, kawasan dan status. Bagi mereka, dunia ni terbahagi kepada dua, aku punya dan belum jadi aku punya. Mereka berkomunikasi bukan macam kita yang suka membawang, tapi melalui bahasa badan dan yang paling penting, bau. Setiap geselan, setiap cakaran pada kail sofa kesayangan mak kita, setiap hadiah cicak yang dia bawa balik, semuanya adalah bentuk komunikasi. Jadi, bila kita cuba faham kenapa dia suka sangat bergesel, kita sebenarnya tengah cuba faham bahasa asas seekor pemerintah empayar berbulu yang kebetulan tinggal serumah dengan kita. Mereka bukan sekadar haiwan peliharaan, mereka adalah strategis yang licik dan comel. Kita mulakan dengan fakta paling utama. Geselan adalah satu bentuk penandaan bau atau scent marking. Kucing ada kelenjar bau khas di beberapa bahagian badan mereka, terutamanya di pipi, dahi, dagu dan di pangkal ekor. Apabila si Bulus menggeselkan mukanya pada anda, dia sebenarnya sedang memindahkan feromon unik miliknya ke badan anda. Ia seperti dia meninggalkan kad nama yang tidak kelihatan yang berbunyi, "Manusia ini milik Mickey. Sila jangan ganggu." Jadi ia bukan semata-mata "saya sayang awak", tetapi lebih kepada "awak adalah sebahagian daripada harta saya." Ini adalah cara mereka untuk menuntut pemilikan dengan cara yang paling comel dan membuatkan kita rasa disayangi. Bijak, kan? Mereka menakluki kita dengan kecomelan dan kita rela hati menyerahkan kedaulatan diri kita. Siapa bila ditakluki oleh makhluk sekepuk itu? Sekarang, mari kita bercakap tentang konsep bau kumpulan atau colony scent. Di alam liar, kucing yang hidup dalam satu kumpulan akan sering bergesel antara satu sama lain. Kenapa? Untuk mewujudkan satu bau yang seragam bagi seluruh kumpulan. Bau ini bertindak sebagai kod rahsia, membezakan antara ahli geng dengan orang luar. Jadi, apabila kucing anda menggesilkan badannya pada anda dan kemudian pergi menggesil pada kucing lain dalam rumah atau pada sofa, dia sebenarnya sedang menjalankan tugas penting sebagai seorang pengurus bau. Dia sedang memastikan semua benda dan semua orang dalam kawasannya, termasuk anda, mempunyai bau yang sama. Ini mewujudkan rasa selamat dan kekitaan. Anda bukan lagi sekadar pembuka tin makanan. Anda secara rasminya telah diiktiraf sebagai ahli kumpulan. Tahniah, anda telah lulus ujian dan diterima masuk ke dalam geng si Bulus. Geselan juga merupakan satu cara untuk kucing mengumpul maklumat. Hidung mereka ni jauh lebih hebat daripada yang kita sangka. Apabila anda balik dari kerja, sekolah atau pasar, anda membawa pulang sejuta bau baru yang melekat pada seluar dan kasut anda.
Bagi kucing anda ni macam surat khabar berjalan yang penuh dengan berita terkini dari dunia luar. Apabila dia bergesel dengan anda, dia bukan sahaja meninggalkan baunya, tetapi dia juga sedang membaca bau-bau yang anda bawa. Bau anjing jiran, bau kedai roti, bau manusia lain mencurigakan. Ini adalah cara mereka untuk menyiasat di mana anda telah pergi dan dengan siapa anda bergaul. Jadi, ia adalah satu proses berhala. Dia menanda anda sebagai miliknya dan pada masa yang sama, dia menjalankan kerja risikan untuk memastikan anda tidak bergaul dengan musuh-musuh empayarnya. Fikirkan geselan ini sebagai satu bentuk ucapan salam yang sangat sopan dalam dunia kucing. Macam mana kita berjabat tangan atau berpelukan, kucing menggunakan geselan sebagai cara untuk menyapa dan mengukuhkan ikatan. Perasan tak, mereka selalunya akan buat macam ni. Bila anda baru bangun tidur atau baru pulang ke rumah. Ini adalah cara mereka untuk berkata, "Selamat pagi, hamba. Aku dah bangun dan lapar." Atau, "Selamat kembali ke istana aku. Pastikan kau bawa makanan." Ia adalah satu ritual yang menunjukkan rasa selesa dan kepercayaan. Seekor kucing tidak akan bergesel dengan orang yang ia tidak percayai atau takuti. Jadi, jika anda mendapat layanan ini, ia adalah satu pujian yang besar. Ia menunjukkan bahawa anda dianggap sebagai sebahagian daripada zon selamatnya, individu yang boleh dipercayai untuk memberi makan dan menggaru dagu. Kadang-kadang, geselan adalah satu permintaan yang sangat jelas. Ia adalah bentuk manipulasi paling comel yang wujud. Kucing anda mungkin akan datang, bergesel di kaki anda sambil mengeluarkan bunyi purr yang paling kuat dan kemudian berjalan perlahan ke arah mangkuk makanannya yang kosong sambil menoleh ke belakang untuk pastikan anda faham hint tersebut. Atau mungkin dia bergesel pada tangan anda sambil merenung tajam ke arah pintu, menandakan dia nak keluar untuk mesyuarat penting dengan kucing-kucing jiran. Mereka tahu kita lemah dengan kecomelan mereka. Mereka telah mengkaji kita selama beribu-ribu tahun dan tahu bahawa satu geselan manja selalunya akan berhasil untuk mendapatkan apa yang mereka mahu. Ia adalah satu taktik yang sangat berkesan. Dan jujurlah, kita selalu tewas dengan taktik ini setiap kali, bukan? Anda mesti perasan kucing bukan sahaja bergesel pada manusia. Mereka juga sangat rajin bergesel pada objek-objek di sekeliling rumah. Kaki meja, bucu dinding, sofa, malah laptop anda semasa anda sedang sibuk menyiapkan kerja. Apa yang mereka sedang buat? Mereka sedang membina sebuah peta bau di dalam empayar mereka. Dengan meninggalkan bau mereka pada objek-objek strategik, mereka mewujudkan persekitaran yang membuatkan mereka rasa selamat dan di rumah. Bau yang biasa ini menenangkan mereka. Jadi, apabila anda nampak kucing anda sedang bermesra dengan kaki meja, dia sebenarnya sedang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan untuk kesihatan mentalnya. Dia memastikan kerajaannya stabil dan selamat daripada pencerobohan bau-bau asing. Anda pula, sebagai objek terbesar dan paling kerap bergerak dalam rumah, adalah tiang utama yang wajib ditanda setiap hari. Sekarang, mari kita bezakan antara dua jenis geselan. Geselan badan penuh dan sondolan kepala atau banting. Walaupun kedua-duanya adalah bentuk penandaan bau, banting dianggap lebih intim dan menunjukkan tahap kepercayaan yang lebih tinggi. Apabila seekor kucing menekan dahinya dengan lembut pada anda, ia adalah isyarat kasih sayang yang sangat mendalam dalam dunia kucing. Ia seperti satu pelukan atau ciuman. Perbuatan ini melepaskan feromon mesra yang dikaitkan dengan rasa selamat dan kepuasan. Jadi, jika kucing anda suka menyondol kepala anda
anggaplah ia sebagai satu penghormatan tertinggi. Anda telah mencapai status manusia paling dipercayai. Geselan badan penuh pula lebih kepada penandaan umum, manakala banting adalah satu mesej peribadi yang dikhaskan untuk individu yang paling istimewa dalam hidupnya. Tapi, bagaimana pula kalau kucing saya jarang atau tidak pernah bergesel dengan saya? Adakah ini bermakna dia benci saya? Jangan panik. Kucing, sama seperti manusia, mempunyai personaliti yang berbeza-beza. Sesetengah kucing memang secara semula jadi lebih pendiam dan tidak begitu touchy-feely. Mereka mungkin menunjukkan kasih sayang dengan cara lain. Mungkin dengan mengerdipkan mata perlahan-lahan pada anda, ini dipanggil ciuman kucing. Atau dengan sentiasa berada di bilik yang sama dengan anda, walaupun dari jarak jauh. Atau mungkin dia lebih suka berkomunikasi melalui suara. Kekurangan geselan tidak semestinya bermakna kekurangan kasih sayang. Ia cuma bermakna kucing anda mempunyai bahasa cinta yang berbeza. Perhatikan isyarat-isyarat lain yang dia berikan dan anda pasti akan nampak betapa dia sayangkan anda dengan caranya yang tersendiri. Geselan juga boleh menjadi satu cara kucing menunjukkan rasa hormat atau mengukuhkan status sosial. Dalam kumpulan kucing, kucing yang lebih rendah statusnya selalunya akan memulakan geselan terhadap kucing yang lebih dominan. Jadi, apabila kucing anda bergesel dengan anda, ia mungkin satu cara dia mengiktiraf anda sebagai ketua dalam rumah tersebut. Tuanku, saya lapor diri. Walau bagaimanapun, teori ini agak kompleks kerana kadang-kadang kucing juga bergesel untuk menenangkan individu yang lebih besar dan kuat, iaitu anda, untuk memastikan mereka terus mendapat makanan dan perlindungan. Jadi, ia boleh jadi satu bentuk penghormatan atau satu bentuk strategi politik yang bijak untuk memastikan kelangsungan hidupnya terjamin. Apapun niatnya, ia tetap comel dan membuatkan kita rasa penting, bukan? Jadi, apa cara terbaik untuk bertindak balas apabila si bulus datang bergesel? Peraturan pertama, jangan tolak dia. Menolaknya boleh ditafsirkan sebagai satu penolakan yang kasar dan boleh mengelirukan atau menyakiti hatinya. Sebaliknya, berikan tindak balas yang positif. Rendahkan badan anda sedikit, bercakap dengannya dengan nada yang lembut, dan berikan usapan lembut di kepala atau belakang badannya. Ini akan mengukuhkan ikatan antara anda berdua. Anda seolah-olah berkata, "Ya, saya terima salam awak dan saya juga sayangkan awak." Dengan bertindak balas secara positif, anda menggalakkan tingkah laku ini dan memberitahunya bahawa anda faham dan menghargai bahasanya. Ini adalah satu interaksi sosial yang penting yang membina kepercayaan dan kasih sayang antara anda dan pemerintah berbulu anda. Tingkah laku bergesel ini sebenarnya adalah satu tabiat yang dipelajari sejak dari kecil lagi. Anak-anak kucing akan bergesel dengan ibu mereka dan adik-beradik yang lain. Perbuatan ini bukan sahaja untuk berkongsi bau kumpulan, tetapi juga untuk menunjukkan kasih sayang dan mendapatkan perhatian serta kehangatan. Ia adalah satu naluri yang sangat kuat yang terbawa-bawa sehingga mereka dewasa. Jadi, apabila kucing anda bergesel dengan anda, dia sebenarnya sedang mengulangi tingkah laku yang memberikannya rasa selesa dan selamat semasa dia masih kecil. Dalam fikirannya, anda adalah ibu angkat, gergasinya yang menyediakan makanan, perlindungan dan kasih sayang. Ia adalah satu pujian yang sangat manis, menunjukkan betapa selamat dan selesanya dia bersama anda. Mari kita bandingkan geselan dengan bentuk komunikasi kucing yang lain. Miau, sebagai contoh, adalah bunyi yang jarang digunakan antara kucing dewasa. Mereka lebih banyak miau kepada manusia kerana mereka belajar bahawa
bunyi itu berkesan untuk mendapatkan perhatian kita. Pering atau dengkuran pula boleh membawa pelbagai maksud, dari rasa gembira hinggalah kepada rasa sakit. Bahasa ekor pula sangat visual. Ekor yang tegak dengan hujung yang sedikit bengkok selalunya tanda sapaan mesra. Geselan pula adalah bentuk komunikasi yang paling intim kerana ia melibatkan sentuhan fizikal dan pemindahan bau. Ia menggabungkan kepercayaan, kasih sayang dan tuntutan pemilikan dalam satu perbuatan yang anggun. Jadi, ia adalah salah satu bentuk komunikasi mereka yang paling kaya dengan makna dan paling istimewa. Dan sudah tentu, ada sisi kelakar tentang tabiat bergesel ni. Pernah tak korang tengah fokus buat kerja penting depan laptop, tiba-tiba datang si Oyen, terus gesel pipi dia kat bucu skrin laptop tu. Lepas tu dia pandang kita dengan muka tak bersalah, seolah-olah laptop tu yang mulakan dulu. Atau masa korang tengah baca buku, dia datang dan gesel kat buku tu sampai korang hilang muka surat yang dibaca. Atau yang paling klasik, bergesel kat kaki korang masa korang tengah bawa dulang air panas. Mereka ni memang pakar dalam memilih masa dan tempat yang paling strategik untuk menuntut perhatian. Kadang-kadang kita rasa macam mereka sengaja nak sabotaj produktiviti kita. Tapi bila kita pandang muka comel tu, kita tak jadi marah. Sebaliknya, kita akan usap dia dan lupakan kerja kita seketika. Persoalannya, adakah sesetengah bakal kucing lebih suka bergesil berbanding yang lain? Walaupun personaliti setiap kucing itu unik, ada beberapa pemerhatian umum. Bakar yang terkenal dengan sifat mesra dan sosial seperti Siam, Ragdoll atau Sphinx selalunya lebih cenderung untuk menjadi kaki gesel. Mereka sangat berorientasikan manusia dan sentiasa inginkan perhatian dan sentuhan fizikal. Sebaliknya, bakar yang lebih berdikari seperti Norwegian Forest Cat atau British Shorthair mungkin kurang menunjukkan tingkah laku ini. Namun, ini bukanlah peraturan yang tetap. Ada je kucing kampung yang lebih manja dan suka bergesel berbanding kucing bakar tulen. Pada akhirnya, ia lebih bergantung kepada personaliti individu kucing tersebut dan cara ia dibesarkan berbanding salah silah keturunannya. Selain daripada tujuan komunikasi, perbuatan bergesel juga boleh menjadi satu mekanisme untuk menenangkan diri sendiri atau self-soothing. Sama seperti manusia yang mungkin menggigit kuku atau bermain dengan rambut apabila berasa cemas, kucing mungkin akan bergesel pada objek atau manusia yang dipercayai untuk melepaskan tekanan. Perbuatan fizikal menggesel dan melepaskan feromon yang menenangkan itu boleh membantu mengurangkan rasa bimbang atau tidak selamat. Jadi, jika anda perasan kucing anda lebih kerap bergesel selepas ada bunyi guruh yang kuat atau selepas anda mengalihkan perabot di dalam rumah, ia mungkin caranya untuk mencari ketenangan dan mengesahkan semula bahawa persekitarannya masih selamat. Dengan berbuat demikian, dia bukan sahaja menenangkan dirinya, tetapi juga mengukuhkan ikatan dengan anda sebagai sumber keselamatannya. Ini adalah senario yang biasa. Anda baru sahaja balik dari rumah kawan yang ada kucing lain. Sebaik sahaja anda masuk ke dalam rumah, kucing anda akan terus datang menghidu anda dengan teliti dan kemudian dia akan mula bergesel dengan lebih agresif daripada biasa. Apa yang sedang berlaku? Dia sedang menjalankan operasi pembersihan bau. Anda telah dicemari oleh bau musuh atau kucing lain yang tidak dikenali dan tugasnya adalah untuk menetralkan bau asing tersebut dan menggantikannya semula dengan baunya sendiri. Dia perlu memastikan bahawa anda kembali menjadi hak miliknya 100%. Ia adalah satu peringatan tegas. Jangan bawa balik bau kucing
lain ke dalam istana aku. Jadi, ia bukan tanda cemburu seperti yang kita faham, tetapi lebih kepada satu tindakan untuk mengekalkan integriti bau kumpulan yang telah dibina. Satu lagi variasi gesalan yang sangat istimewa adalah lilitan ekor atau tail wrap. Apabila kucing anda berjalan di sebelah anda dan melilitkan ekornya pada kaki anda, ia adalah satu lanjutan daripada gesalan badan. Ia seperti dia sedang memegang tangan anda dalam dunia kucing. Perbuatan ini menunjukkan tahap keakraban dan kasih sayang yang sangat tinggi. Ekor adalah bahagian badan yang sangat ekspresif bagi seekor kucing dan lilitan ekor adalah satu isyarat persahabatan dan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi. Ia adalah cara dia berkata, kita satu pasukan. Saya suka berjalan dengan awak. Jadi, jika anda pernah mengalami pelukan ekor ini, hargailah saat itu. Ia adalah salah satu isyarat paling manis yang boleh diberikan oleh seekor kucing kepada manusianya. Pernah tak anda perasan kucing anda seolah-olah memilih sasaran tertentu untuk digesel? Mungkin dia lebih suka bergesel pada kaki anda yang berkasut berbanding kaki yang tidak berkasut. Atau mungkin dia lebih suka bergesel pada beg tangan atau beg laptop anda. Ini kerana objek-objek ini membawa bau yang paling kuat dari dunia luar. Ia adalah hotspot maklumat bagi mereka. Dengan bergesel pada objek-objek ini, mereka dapat mengumpul maklumat yang paling pekat tentang pengembaraan anda pada hari itu. Pada masa yang sama, mereka juga meninggalkan bau mereka pada titik masuk utama bau asing ini, seolah-olah membina benteng pertahanan bau di barisan hadapan. Ini menunjukkan betapa teliti dan strategiknya mereka dalam menguruskan persekitaran bau mereka. Kadang-kadang, kucing akan menggabungkan geselan dengan tingkah laku lain untuk menyampaikan mesej yang lebih kompleks. Contohnya, dia mungkin bergesel pada kaki anda sambil menguli-nguli dengan kakinya. Making biscuits atau tipu. Ini adalah satu gabungan tingkah laku dari zaman anak kucing, menunjukkan rasa selesa, kepuasan dan kasih sayang yang maksimum. Atau dia mungkin bergesel sambil mengeluarkan bunyi trill atau chirp yang pendek yang merupakan satu bentuk sapaan mesra. Memahami kombinasi isyarat-isyarat ini membolehkan kita mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang dirasai atau diingini oleh si bulus. Ia seperti belajar membaca ayat penuh, bukan sekadar satu perkataan. Semakin kita memerhati, semakin kita fasih dalam bahasa kucing yang kompleks ini. Jadi, sebagai kesimpulan, adakah geselan itu satu tanda sayang? Ya, sudah tentu. Tetapi ia bukan sekadar itu. Ia adalah satu bahasa yang kaya dan berlapis-lapis. Ia adalah gabungan antara tuntutan pemilikan, awak saya punya, pembinaan komuniti, kita satu geng, pengumpulan maklumat, mana awak pergi, permintaan bagi saya makan sekarang, dan sudah tentu kasih sayang yang tulen, saya rasa selamat dengan awak. Ia adalah cara unik kucing untuk menavigasi dunia sosial mereka dan membina hubungan dengan kita. Memahami semua lapisan makna ini tidak mengurangkan rasa istimewanya, malah ia menjadikannya lebih menakjubkan. Ia menunjukkan betapa kompleks dan bijaknya makhluk yang kita kongsi rumah ini. Jadi, sekarang korang dah tahu. Lain kali bila si bulus datang bergesil manja kat kaki korang, korang akan faham yang ia bukan sekadar hello biasa. Ia adalah satu pengisytiharan, satu siasatan dan satu pelukan, semuanya dalam satu aksi comel. Kita mungkin fikir kita yang menyelamatkan mereka, tapi sebenarnya merekalah yang memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada dunia mereka, untuk menjadi tiang penanda kesayangan mereka. Dan walaupun kadang-kadang mereka buat perangai, jatuhkan barang,
atau kejutkan kita pukul 3 pagi tanpa sebab kita tetap sayangkan mereka, kan? Terima kasih kerana menonton. Kalau korang belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk lebih banyak lagi rahsia dunia kucing. Kongsikan video ni dengan kawan-kawan cat person korang yang lain. Dan untuk soalan terakhir, apakah perbuatan paling pelik atau paling kelakar yang kucing korang buat untuk dapatkan perhatian? Kongsikan cerita korang di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.